Kan nasi kat Kuala Kak, Losong. cuba rasa kak. Kau boleh ikut kita orang kak. Kuala Losong kak. Yang ni lembut, yang saya punya panas. Tapi Ya, dua-dua panas. Okey, Okey. baik. Korang jual kat mana sini? Kita Ni orang kak, jual kat depan ni kita ada kak. panah-panah frozen pun Korang ada. ada Korang ingat lagi tak video keropok leko losong dengan mi celup Thai Tok 1 yang viral dekat 300k tu? Diorang sekarang ni ada buka booth dekat dalam UTM Skudai untuk festival community kita. Booth dia betul-betul mengadap aiskrim dekat pintu masuk, memang senang sangat nak cari. Diorang ada kat sini selama 12 hari daripada 24 Jun sampai 5 Julai nanti. Dekat sini sama juga, diorang bawa keropok leko signature diorang yang sedap dan lembut tu. Korang yang dah pernah rasa keropok leko Tok 1 ni memang tahu sangat-sangat keropok leko dia memang lembut, sebab daripada dough sampailah ke production semua diorang buat sendiri tau. Selain keropok leko, diorang ada juga popiah otak-otak. Keropok leko diorang dekat sini original daripada Terengganu. Dia punya sos pun sama. Lepas tu ada frozen juga dekat sini, ada family pack. Kalau korang nak saiz yang kecil macam ni pun ada. Lepas tu ada popiah frozen, ada lokceng. Sos diorang pun jenama diorang sendiri tau. Kalau korang datang sini bawa mak-mak ataupun makcik korang, diorang suka tau bahagian keropok-keropok macam ni. Keropok ikan diorang ni ada pelbagai jenis ikan. Lina suka kalau makan keropok leko dekat sini, makan panas-panas, memang sedap makan dengan sos dia. Korang lepas beli keropok leko tu jangan terus balik, pergi masuk dekat bahagian food fest ni, cari mi celup Thai Tok 1 yang sedap ni. Yang ini wajib korang kena cuba sebab ini memang original resepinya daripada Thailand. Kita boleh pilih nak ayam ke daging atau babat. Yang penting dekat sini dia punya kuah ni yang sedap. Yang menambahkan lagi kick yang inilah chili oil ni. Lepas tu korang add on dengan telur. Korang tengok dia punya isi daging tu memang banyak dia bagi. Mi celup Thai Tok 1 ni pergi ke mana-mana pun memang ada je peminat dia. Kalau Lina chili oil satu je tak cukup tau, korang add on lah 2. Lina dah biasa makan mi celup Thai Tok 1 ni. Lina nak bagi tahu dia punya chili oil ni memang pedas dan rasa kuah ni sahaja, walaupun sebelum taruh chili oil tu, kuah tu sendiri memang dah menghasilkan rasa dia yang sedap. Tak percaya korang try lah. Halang-halang kita makan mi celup dekat sini, kita makan juga semua keropok dia. Yang ini keropok selipar, memang rangup korang. Teringat zaman sekolah makan keropok selipar letak sos banyak-banyak. Tada! Yang inilah nama dia keropok leko losong. Dia memang lembut korang, sangat-sangat lembut dan sedap. Lina suka yang lembut-lembut macam ni. Ralit makan tahu-tahu habis. Yang ini pula keropok leko. Apa beza losong tadi tu? Losong tu dia lembut sikit. Yang ini pula popiah otak-otak. Sedap juga korang. Korang jangan tunggu-tunggu lagi, terus datang UTM Skudai hari ni tau. Thank you for watching. Bye.